Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, John ni dia duduk dekat satu bangunan apartment, rumah yang memang teruk gila, yang memang semua penjenayah yang on parole baru keluar daripada penjara, yang masih dalam tempoh percubaan lah untuk duduk di luar. Kalau mereka ni tak ada buat jenayah apa-apa, kira macam mereka ni akan lepas bebas lah. Ini kira macam tempoh percubaan. So duduklah dekat bangunan apartment. Bangunan apartment memang teruk gila, lipas berlambak. Lepas tu bangunan tu macam, rumah tu macam kecil je lah. So setiap kali John ni dia akan dilawat oleh seorang pegawai polis ni. Dia kira macam dia akan belik lah rumah mereka ni, nak cari kalau kod-kod lah mereka ni macam jual dadah ke ataupun mempunyai senjata ke. Jadi akan rosakkan mereka punya parole. So John ni kan dia budak baik. So far kira polis ni duk belik rumah dia. Dia ni lepas satu hari tu, waktu yang polis ni nak mai belik rumah dia, John ni dia penat tau. Dia penat balik daripada kerja dia, walaupun cuci kereta tapi banyak benda yang berat dia kena buat. Jadi bila polis tu mai, polis tu kira macam polis perempuan tau. Lepas tu dia belik lah rumah si John ni. Walaupun dah biasa belik, dah tahu dah kata John ni budak baik, tapi dia still belik details, okay? Dia tengok bawah kapet, tengok bawah kursi, tengok lampu, dalam lampu tu, tengok habis. Dia memang details. Sebab yelah polis tahu, kata macam criminals ni, dia cerdik. Dia tahu macam mana nak sorok daripada polis. Lepas tu, kira polis perempuan ni, dia nampak katil si John ni, dia kata tolong angkat sat katil hang ni. Lepas tu John ni pun ikut. John ni dia kira macam dia nak angkat katil je dulu. Angkat katil, tilam katil tu. Lepas tu dia rasa dekat bawah tangan dia ni macam ada benda. Jadi dia kata apa benda ni kan. Tapi dia macam cover line lah. Lepas tu dia rasa tu macam pisau. Dia pun pisau pun tak boleh ada, okay. And kalau ada pun kenapa nak letak bawah katil? Mesti something. Lepas tu bila John rasa yang kata pisau tu dekat bawah katil, John ni macam macam mana ni nak cover line kan. Takkan dia nak rosakkan tempoh parole dia. Dia memang tak mau masuk balik dalam penjara kan. Lepas tu tak apalah, John ni dia macam angkat, lepas tu dia lepas. Lepas tu dia batuk kuat. Dia batuk. Lepas tu perempuan tu kata okey ke? Dia kata tak, dia rasa macam dia nak sakit. Lepas tu perempuan dia pun macam okay, dia pujuk si John ni. Dia kata memang duduk sini, saat aku ambil ayak untuk hang. Lepas tu perempuan ni dia pergi kat handbag dia ambil ayak. Lepas tu dia bagi dekat si John ni. Lepas tu perempuan ni kata lah, hang ada terfikir tak nak cari rumah baru? Yelah tahulah kata rumah ni murah dan rumah ni yang ni je yang hang mampu. Tapi aku rasa ada satu kawasan ni dekat dia berdekatan lah dekat sini. Rumah ni okay, aku tengok not bad, lagi better lah daripada rumah yang sekarang ni. And sewa pun lebih kurang. So apa kata hang pindah pergi sana? Lepas tu John ni kata betul ke ada yang tempat macam ni? Dia kata betul. Nanti aku tanya dengan tuan rumah tu, boleh tak bagi sewa? Lepas tu tak apalah, bila John ni dia dah habis minum ayak dia, lepas tu dia kata tak, lepas tu perempuan tu kata okay, tak apalah hang simpanlah ayak ni, boleh tak tolong angkat katil ni Sat? Lepas tu John ni pun dia duk fikir kan, macam mana dia nak angkat ni kan, macam mana dia nak cover pisau ni. Lepas tu dia tengok sudut mana yang dia boleh sorok, sudut mana yang dia macam boleh macam simpan cepat-cepat. Lepas tu dia nampak ada macam berdekatan dengan katil ni, macam ada satu tingkap tau. Tingkap tu kira macam terbuka. John ni dia nampak tingkap terbuka. Lepas tu dia macam okay, dia nak buat macam mana bagi dia nak boleh baling pisau tu. Lepas tu bila perempuan tu suruh angkat katil tu, John pun angkat. Lepas angkat, John ni sambil pegang katil ni, sambil pisau tu kira macam ni lah, dia cover lah. Lepas tu perempuan tu dia suruh angkat yang lapik katil kat bawah tu, kira kayu katil tu. Waktu John angkat kayu katil tu, waktu tu lah John ni kira macam baling macam tu, keluar kot tingkap. Perempuan tu tak perasan lah. Lepas tu bila perempuan tu tengok katil tu, perempuan tu kata okay, clean, tak ada masalah. John ni pun lega. Dia takut sangat-sangat sampai ketak lutut ni. Lepas tu perempuan tu kata okay, so far memang hang ni tak ada masalah lah, memang ikut rules, tak ada apa-apa dalam rumah apa semua. Lepas tu test air kencing pun okay. And John, esok hang pergi jumpa tuan rumah tu, hang cakap hang nak sewa dengan dia, okay? Sebab keluarlah daripada tempat ni, teruk sangat dah. Lepas tu John ni pun kata okay. Lagi satu John, apa yang hang buang dekat tingkap tadi, aku harap benda ni takkan ikut hang sampai ke rumah baru. Lepas tu John ni dia tercengang. Dia macam oh my god, dia ni tahu. Maknanya dia perasan lah yang John ni baling ni. Tengangor mulut si John ni, terkejut kan. Lepas tu perempuan ni kata aku tak suka bila ada orang anaya orang yang aku bertanggungjawab ni, orang yang on parole ni. Kalau hang buat salah, means hang buat salah, bukan sebab orang lain, bukan sebab ada polis yang kata hang ni something, dia pun rasa tak sedap hati dengan hang. Bila perempuan dia cakap macam tu, John ni dia terus faham. Dia macam oh my god, maknanya Michael ni bercakap dengan perempuan ni. Michael ni tahu kata dia ni duduk dekat sini, and Michael yang letak pisau tu dekat bawah katil dia. Sebab pisau tu adalah pisau yang sama dia kerat lidah si Cynthia ni, dan pisau tu dia pergi simpan balik kat rumah Michael.
Lepas tu pisau ni sekarang ni ada dekat bawah katil dia. Nasib baik perempuan polis ni baik. Dia jenis yang play by the rules. Kira kalau hang buat salah sebab hang buat salah, bukan sebab hang dianiaya ke ataupun hang ikut cakap orang ke. Tak. Satu hari Will ni dia kira macam buat aktiviti macam biasa. Tiba-tiba phone dia bunyi tau. Phone dia bunyi, lepas tu dia angkat. Lepas tu ada budak lelaki. Lepas tu tolong cik. And dia kenal suara budak ni. Ni suara Cedric ni. Lepas tu Will ni dia kata, Sat, kenapa ni? Lepas tu Cedric ni dia kata, kakakku si Jasmine ni hilang. Lepas tu Will ni pun dia on the way lah pergi ke Grady's home ni nak pergi jumpa si Cedric ni. Cedric ni dah tengah gelabah ni, kakak dia hilang. Lepas tu Cedric ni dia tarik lah si Will ni, jom ikut dia balik rumah jumpa dengan nenek dia. Lepas tu Will ni pun ikut, pegang tangan Will ni kan, tarik dia. Lepas tu pergi rumah. Lepas tu nenek si Cedric ni ada dekat rumah. Dia kata, hang bawa balik siapa ni? Dia kata, jangan risau, dia ni polis. Kita kena minta tolong dia pasal Jasmine. Lepas tu nenek dia kata, hang ni dah lah, hang pergi masuk bilik. Lepas tu budak tu pun macam, okey, tak apalah, dia masuk bilik. And then yang nenek dia pun ni, dia kata lah, hang tak nampak macam rupa polis pun. And then Will ni kata, terima kasih atas pujian tu. Lepas tu Will ni pun dia keluar lah identiti dia, dia tunjuk. Lepas tu nenek tu kira macam jemput lah Will ni masuk. And then Will ni nampak lah dalam rumah mereka macam ada banyak buku. And then nenek ni dia perasan lah Will ni duduk tengok. Lepas tu dia kata lah, kenapa hang pelik ke black woman suka membaca? Lepas tu Will kata, tak lah, hang suka buku lah. Kata, aku suka buku. Dia kata, tu tak apalah. Nenek tu kira jemput lah Will ni masuk, duduk. Lupa nak abang Cedric dengan si Jasmine ni adalah black people. Lupa nak mention video sebelum ni. Lepas tu Will ni tanyalah nenek tu, Puan dulu cikgu ke? Dia kata, ya, dulu ajak sejarah. Sejak sakit ni tak boleh jalan ni, kira kena pencin lah. Okey. Lepas tu nenek ni tanyalah, sejak bila polis macam hang ni interested dengan kehilangan black person? Lepas tu Will ni dia kata lah, sebab hari ni budak kulit putih tak ada yang hilang, so kami cabut undi lah. Kira Will ni dia melawak lah. Lepas tu nenek ni dia macam serius. Dia kata, tak lawak, okey. Lepas tu Will kata, aku pun bukan jenis yang racist macam hang tu assume, aku ni interested nak tahu pasal a missing black person sebab what? Sebab dia a person lah, not because of the skin colour. Lepas tu Will pun kata lah, Cedric call aku bagi tahu kata kakak dia Jasmine hilang. Lepas tu nenek ni pun kata lah, macam mana yang hang boleh kenal dengan Cedric? Lepas tu Will ni pun habak lah. Dia kata, hari tu kami terserempak, kami terjumpa dia, dan aku nak tanya dia pasal perempuan yang mati baru-baru ni, Alicia. Lepas tu nenek ni pun macam, budak perempuan tu, kenal budak perempuan tu, kira kes dia sama macam anak perempuan aku. Lepas tu nenek ni pun dia buka cerita. Dia kata dia ada seorang anak nama Glory. Anak dia ni kira macam penagih jugalah. Lepas tu dia penagih yang kena tangkap, so membuatkan yang dia ni hilang penjagaan anak dia, hilang hak penjagaan anak dia disebabkan dia ni penagih. So that's why lah nenek ni yang jaga Jasmine dengan Cedric ni. Lepas tu Will tanyalah, macam mana yang hang tahu kata Jasmine ni hilang? Lepas tu nenek dia kata, sebab tadi aku panggil dia macam nak makan malam macam tu, lepas tu dia tak ada. Aku ingatkan dia dalam bilik, bila check tak ada. Tu Will kata, so dia hilang selama 5 jam. Dan nenek ni kata lah, kenapa aku nak kena tunggu sampai hari esok ke baru aku boleh report? Will kata, rules dia macam tu lah. And then nenek ni dia kata, hang ingat si Jasmine ni macam another black person yang lari ikut boyfriend or pergi somewhere buat crimes or anything. No, Jasmine bukan macam tu. Aku kenal budak ni, dia budak baik. Dia bukan jenis saja-saja keluar tanpa bagi tahu. No, dia bukan macam tu. Walaupun mak dia macam tu, tapi dia bukan macam tu. Lepas tu Will kata lah, hari tu dia dengan Cedric tak pergi sekolah kot. And then nenek ni kata dia tak pergi sekolah sebab dia kena gantung. Kesalahan dia lawan cakap cikgu je. Lepas tu nenek ni dia kata, depa diorang ni budak baik walaupun mak depa ni penagih, tapi that's why lah aku ni cuba sedaya upaya untuk keluarkan depa ni daripada gejala tak elok ni. Dan depa ni pun memang budak baik dengar kata, dan depa tahu yang kesilapan mak depa ni adalah macam satu pengajaran dekat depa, satu contoh yang kata depa ni tak mau hidup macam tu. Lepas tu dia tanyalah, Jasmine ni pernah lari tak sebelum ni? Lari rumah? Nenek dia kata pernah 2 kali, tapi sebab kami ni bergaduh, so sekarang ni kami dah lama dah tak gaduh, kami okey je. So macam tak logik lah kalau dia tiba-tiba nak lari. Lepas tu dia tanyalah, dia ni ada boyfriend tak? Nenek dia kata ada. Boyfriend dia ni 15 tahun lagi tua daripada dia. Dia duduk dekat satu kawasan ni lah, dekat bangunan ni apa semua. Tapi aku dah call dah lelaki tu. Lelaki tu kata Jasmine tak ada dengan dia. Tak tahulah kot lelaki tu tipu aku ke apa. Sebab lelaki ni tahu kata yang si Jasmine ni baru umur 15 tahun, tapi duk acah macam Jasmine ni umur 17-18. Mungkin dia nak cover line
sebab takut polis cari dia ke apa. Tapi 2 kali aku call dia, 2 kali dia kata Jasmine tak ada dengan dia. Lepas tu Will ni kata lah, kenapa hampa tak report polis? Kalau dah tahu laki ni tua 15 tahun daripada dia, laki ni umur 30 lebih and Jasmine ni umur 15, macam yang ni kira pedo lah. Lepas tu nenek dia kata sebab aku tak mahu dia jadi macam mak dia. Kalau aku report, laki ni kena tangkap, hang ingat budak ni akan stop ke? No, budak ni akan cari a new one. Budak macam ni hang tak boleh stop dia. Dia memang akan buat je. Lepas tu tiba-tiba si Cedric ni keluar daripada bilik. Dia panggil lah nenek dia. Lepas tu nenek dia panggil lah, mai duduk sini. Lepas tu Will ni pun dia tengok Cedric, dia tanya lah, tadi hang call aku dengar macam hang ni macam very upset lah pasal kakak hang hilang. Kenapa? Lepas tu Cedric ni dia macam diam. Lepas tu dia macam tu je. And then nenek dia kata nanti tolong hantar Mr. Will ni kira keluar daripada rumah. Macam iring dia. Tolong iring dia keluar daripada rumah. And then Will ni pun macam dia kata nanti apa-apa dia akan update lah dengan depa ni. Lepas tu nenek ni macam pegang tangan si Will ni, dia kata tolonglah cari dia tau sampai jumpa. Tu Will ni kata okey, jangan risau, dia akan siasat pasal benda ni. Si budak Cedric ni dia iring Will ni sampai bawah lah, sebab umur dia pun kat tingkat atas, yang kira turun sampai ke bawah. Lepas tu Will ni dia pujuk lagi Cedric ni, dia kata hang tahu something ni, tak kena bagi tahu aku sebab nak cari kakak hang ni. Mula-mula Cedric ni dia berat hati. Lepas tu Will ni pujuk lagi. Lepas tu Cedric ni pun dia buka cerita. Dia kata waktu yang si Alicia ni mati, ada seorang lelaki ni upah si Jasmine ni untuk buat phone call call polis. Kira lelaki ni dia upah Jasmine ni $20 and at the same time dia bagi duit shilling untuk call phone call ni. Lepas tu Will ni dia macam pelik, macam pembunuh jenis apa yang macam suruh report dia punya own crime, even though kalau dia tak sengaja bunuh pun macam hang mesti akan nak sorok kan, hang mesti takut kan. Ni macam disuruh report macam tu je. Lepas tu Will tanyalah, hang nampak tak rupa lelaki ni? Dia kata dia tak apa nampak sebab waktu tu malam kan, gelap, dia duduk jauh. Tapi yang dia nampak adalah lelaki tu kulit putih. Kira Jasmine ni dia buat phone call ni dekat phone booth, public phone lah. Lepas tu Will tanyalah, lepas yang si Jasmine ni buat phone call, dia main balik tak dekat hang? Cedric kata ya, dia main balik dekat aku. Lepas tu Jas ni dia cerita kata dia dengar suara si Alicia ni macam dia menjerit. Tapi sebab Alicia ni kan dia pelacur, dia selalu bawa balik lelaki, and lelaki-lelaki ni pun memang kasar dengan dia. So macam benda tu biasa je lah, tak shock lah apa-apa. Lepas tu Will ni dia macam terfikir mungkin boleh cari DNA pembunuh tu daripada duit shilling yang dalam phone booth ni, sebab lelaki ni bagi duit shilling dekat si Jasmine ni. Lepas tu Will tanya Cedric lagi, Jasmine nampak ke lelaki yang mencederakan si Alicia ni? Lepas tu Cedric ni dia macam entahlah. Jasmine kata dia tak nampak apa-apa. Selalunya Jasmine ni dia akan cerita semua dekat si Cedric ni lah. Tapi somehow Jasmine ni dia kata tak nampak apa-apa. So mungkin betul lah kot. Lepas tu Will ni dia kata okey tak apalah, aku nak pergi rumah Alicia balik, aku nak check on something. Alicia ni dia ada mailbox dia tak? Cedric kata ada. Lepas tu dia tunjuk lah dekat mana kan. Lepas tu dia kata tak apa, hang balik dulu, aku nak kena pergi rumah Alicia ni. Lepas tu sebelum dia perbelah ni, Cedric ni dia bawa keluar duit $20 daripada poket dia. Lepas tu dia kata ni duit si Jasmine tu dapat daripada lelaki tu, yang hari tu yang dia kejap aku tu, duit ni lah yang aku ambil ni. Lepas tu Will kata tak apa, hang simpan dulu, nanti aku main balik. Lepas tu Will ni pun dia pergilah rumah si Alicia tu balik. Tapi lepas tu dia buka pintu, tapi pintu tu macam tak berkunci. Tu dia macam dia memang sure waktu yang dia main dengan Michael ni, pintu ni kunci sebab dia dengar bunyi klik. Lepas tu dia kata macam pelik Lepas tu bila dia masuk, dia nampak macam ada setitik darah dekat lantai. Dia kata waktu dia main darah ni tak ada. Lepas tu dia pun tunduk nak celek lah sama ada ni darah kering atau darah yang still basah. Dia pegang darah kering. Lepas tu dia kata macam something off lah dengan rumah ni. Tapi dia tengok semua macam still attached lagi, tak ada apa-apa yang berubah ke apa. Lepas tu tak apalah. Lepas tu dia cari dekat dalam rumah ni, macam ada satu kunci kecil. Kunci kecil ni kira macam untuk buka mailbox tau. Lepas tu dia ambil kunci tu, and then bila dia keluar daripada rumah si Alicia ni, dia kunci, dia make sure dia kunci betul-betul. Lepas tu dia pergi dekat mailbox si Alicia ni, buka mailbox. Lepas tu check lah, tengok ada surat apa semua. Lepas tu dia tengok macam tak ada apa-apa yang pelik lah. Lepas tu Will ni dia jumpa ada satu surat ni, macam kira rasa macam ada something dalam envelope tu. Macam rasa dia tu macam benda keras, macam benda besi. Lepas tu Will ni macam dah malam dah ni kan, dah tengah malam ni, dia kena balik sebab dia nak tunggu Angie ni balik daripada kerja. Bila Will ni dia pergi ke rumah si Angie ni, lepas tu Angie ni dia macam terus macam direct dia kata, so hang dapat tahu ke yang lelaki tu pedo? Lepas tu Will ni macam confused.
Hah? Laki mana ni? Laki yang file yang aku suruh hang siasat tu, si John Shelley ni. Lepas tu Will ni dia kata, hang suruh aku siasat pasal seorang lelaki yang pedo. Hang bercinta ke dengan lelaki ni? Ni ke kerja hang? Habis hang main sini buat apa? Lepas tu Will ni kata lah, aku nak cakap pasal Alicia. And aku ingat hang cakap pasal Michael. And then si Angie ni kata lah, kenapa pula aku tiba-tiba nak cakap pasal Michael? Will kata lah, hanya aku tak tahu ke hang tidur dengan dia. Lepas tu Angie ni macam, oh, so Mamat tu cerita habis lah dekat hang yang dia tidur dengan aku. Lepas tu Will kata, tak, dia tak cerita apa-apa kat aku. Aku discover benda tu sendiri. Sekejap, sekarang ni aku nak cakap dekat hang yang aku jumpa something dekat mailbox si Alicia ni. Okay, dalam satu surat ni, surat yang dia rasa macam ada besi tu, okay, dia pun buka envelope tu, yang rasa macam besi tu adalah macam bentuk cross Christian tu. Lepas tu dalam tu surat si Alicia ni ditulis dekat mak dia. Dia kata macam ni acah pendekkan lah. Dia kata dia dah tak mau dah jumpa mak dia. Dia tahu dia ni macam satu bebanan. Dia selalu pinjam duit mak dia. Jadi lepas ni kira macam dia tak mau jumpa mak dia dah. Dia tak mau ada kena-mengena dengan mak dia dah. Dan mak dia ni selalu salahkan dia apa semua. Jadi ambil balik cross ni sebab mungkin hang perlukan didikan agama untuk tahu apa yang betul, apa yang salah. Something like that lah. Lepas tu Angie ni dia kata lah, waktu depa ni macam dah jumpa mayat si Alicia ni, patutnya dia check semua tau. Bukan setakat kat rumah je, dia check mailbox apa semua kan, yang ada kena-mengena dengan dia. Tapi kenapa benda ni macam tak ada? Macam baru discover sekarang, baru Will yang discover. Lepas tu Will kata tak tahu. Tapi hang tengok dekat surat ni si Alicia ni dia nak hantar dah dekat mak dia. Tapi surat ni return balik sebab postage yang dia tampal tu postage tak cukup. And then si Angie ni kata lah, oh, sekarang ni ada alamat umur mak dia. Hang nak pergi jumpa mak dia ke? Lepas tu Will kata possible. Macam nak tanya lah dia kan. Mana nak takut dia ni ada clue dengan siapa si Alicia ni jumpa. Lepas tu si Alicia ni dia sign nama dia kira Alicia, A-L-I-C-I-A. Tapi dia guna nama dia as pelacur. Alicia dia eja A-L-E-E-S-H-A. Angie kata macam benda tu normal lah untuk macam hang guna fake name sebab hang pelacur kan. So hang tak mau orang tahu identiti sebenar hang. The next day si Angie ni dia pergi ke hospital yang wife Michael ni kerja, si Gina ni. Kira dia nak jumpa si Gina ni lah, nak warning si Gina ni. Waktu ni kira macam Angie ni dia still pakai baju pelacur dia tau. So kat kaunter hospital ni macam layan tak layan lah si Angie ni. Tapi Angie ni dia kata aku nak jumpa si Gina. Lepas tu kaunter ni kata lah Gina ni tengah busy, kena tunggu lama ni. Angie kata okey aku tunggu je. Tu tak apalah, waktu dia tengah tunggu ni tiba-tiba dia terserempak dengan si John. John ni kata hang buat apa dekat sini? Lepas tu Angie ni kata tak ada apa, saja buat check up. Hang kenapa? Hang apa yang buat kat sini? John ni pun kata tak ada apa, dia pun saja buat check up. Lepas tu John ni dia selalu macam pandang bawah tau bila dia dengan Angie ni. Dia macam malu tau. Dia tak tahu nama Angie ni Angie. Dia still panggil Angie ni Robin. Lepas tu si John ni katalah Robin, hang nampak cantik lah hari ni. Lepas tu Angie ni pun kata thank you apa semua. Lepas tu Angie tanyalah hang okey ke? Lepas tu John kata okey je. Hang nampak cantik sangat hari ni. Lepas tu Angie ni katalah hang dah cakap dah tadi. And then John kata oh, sorry lah, aku tak tahu apa yang nak cakap dengan hang. Lepas tu Angie ni pun tanya, hari tu hang ada cakap dengan aku yang kata hang ni involved with some big trouble. Apa maksud hang? Lepas tu John ni dia macam diam. Dia macam nak beritahu tapi tak mau beritahu. Lepas tu Angie ni macam pandang je si John ni. Lepas tu John ni dia kata aku ada buat some mistake. Lepas tu Angie tanyalah what kind of mistake? Awak kenapa hang ada bunuh siapa-siapa ke? Lepas tu John ni kata tak apalah, kita tak payah cerita lah pasal benda ni. Aku kena balik ni sebab aku tak habis shift lagi. Mai ni macam on break. Tu tak apalah, nanti kita jumpa lagi, take care. Tu John ni dia macam belum macam tu je. Lepas tu sebelum John ni hilang, John ni dia pandang belakang. Lepas tu dia kata kat Angie ni, bila semua benda ni, benda yang terjadi sekarang ni, bila benda ni dah habis je, aku nak ajak hang keluar tengok movie dengan aku. Aku nak beli hang popcorn, aku nak beli hang coklat, and aku nak bawa hang tengok a scary movie. Lepas tu Angie ni dia macam gelak je lah. Dia kata macam janji lah. And then John ni kata janji. Lepas tu John ni pun hilang. So Angie ni dia tengah tunggu si Gina ni. Lepas tu Gino ni keluar. Lepas tu Angie ni dia nampak mata Gino ni lebam. Gino ni kenal lah Angie ni siapa. Lepas tu Angie ni panggil lah si Gino ni. Dia kata aku nak cakap dengan hang sikit. Hang nak cakap apa? Kenapa? Ada apa? Ada something happen to my husband ke? Husband aku mati ke? Lepas tu Angie kata tak. Mati pula dah. Lepas tu Gino ni dia nampak Angie ni, dia macam lari daripada Angie ni. Lepas tu Angie ni kata tunggulah, kenapa hang lari? Lepas tu Angie ni tangkap si Gino ni. Lepas tu dia kata kenapa dengan mata hang? Lepas tu Gino dia kata aku jatuh. Dia pukul hang ke? Husband hang pukul hang ke? Lepas tu Gino ni dia diam. Lepas tu Angie ni kata mai sini aku tolong hang. Lepas tu dia pun ni kira macam masuk ke tandas. Dan Angie ni dia macam bawa keluar lah produk makeup tu, dia tolong touch up dekat muka si Gino ni. Lepas tu Gino ni dia buka cerita. Dia kata dulu Michael tak macam ni.
Dulu Michael ni baik sangat, sweet sangat. Aku kenal dia waktu umur 15 tahun. Dia berkenal dekat cousin aku. Cousin aku ni muda setahun daripada aku. Tapi dia habaq yang kata dia suka dekat aku, dia sayang aku. Lepas tu tiap-tiap hari hantar surat, tulis benda-benda yang sweet. Lepas tu sejak kebelakangan ni dia macam dia jadi makin ganas, dia suka marah, dia tak puas hati dengan banyak benda. Lepas tu kadang-kadang tak balik rumah. Lepas tu keluar tengah malam berjam-jam baru balik. Lepas tu selalu pukul aku. Lepas tu Angie tanyalah, hang tak tanya dia ke dia pergi mana? And then Gina kata, well, kalau dah hang kena pukul banyak kali, hang memang akan stop asking the questions dah. Angie ni sambil duduk touch up ni. Lepas tu Gina ni tanya dia pernah pukul hang ke? Dia tanya dekat Angie ni lah. Lepas tu Angie ni kata tak, memang gila lah kalau Michael ni nak pukul dia polis. Lepas tu Gina ni tanya dia kasar dengan hang ke? Soalan ni membuatkan memang Angie ni faham lah yang kata Gina ni tahu Angie ni pernah tidur dengan si Michael ni. Waktu yang parti yang mereka ni berjumpa, waktu tu kira Angie ni mabuk tau. Mabuk sangat lah. Jadi dia tak ingat apa jadi. So esok tu dia sedar dia ada dekat belakang kereta dia, dekat seat belakang kereta dia, penuh dengan kesan gigitan banyak. Lepas tu celah kangkang dia ni sampai lebam, sampai dia susah nak berjalan berhari-hari. And dia kencing pun sakit, memang teruk lah. Tapi Angie ni dia tak cerita dekat Gina ni. Tu Gina dia kata dia tu memang lelaki tak guna. Lepas tu Angie kata, hang dah tinggalkan dia ke? 2 hari lepas aku dah keluar rumah. Tu sekarang ni hang duduk mana? Sekarang ni aku duduk kat rumah mak aku. Lepas tu Michael kata dia nak mai pick up aku, dia nak mai ambil aku walau macam mana pun. Lepas tu Angie kata lah, hang patut report polis lah. And Gina kata, report polis? Dia tu polis kot, hang rasa benda tu function ke? Lepas tu Gina kata lagi, kalau aku report polis, dia kena tangkap polis, dia masuk penjara. Lepas tu dia keluar, hang rasa dia apa yang dia akan buat lepas tu? Hang tengok muka aku ni. Lepas tu Angie ni macam cakap lah, hang boleh get a restraining order. And then Gina ni dia macam malas dah nak cakap. Dia pun memang tak harap lah benda tu. And then Gina ni tanya lah, kenapa hang mai sini nak jumpa aku? Lepas tu Angie ni kata, aku nak suruh hang sampaikan message dekat si Michael ni. And then Gina ni kata, hang rasa dia akan dengar ke cakap aku? Memang tak lah, aku nak pergi jumpa dia. Lepas tu Angie ni macam, okay, tak apalah, lupakan je lah. Sekarang ni, ni nombor telefon aku. Kalau ada apa-apa yang dia cuba buat kat hang ke apa, hang call aku. Tapi Gina ni dia tak ambil name card tu. Dia just kata, Michael ni dia akan buat apa saja tau. Hang rasa dengan phone call boleh selamatkan aku ke? And plus Michael dia tahu semua benda tau. Lepas tu Angie ni dia kata lah, aku takkan bagi tahu dia. No, Michael always know. Will ni kira macam dia tengah duduk dalam office dia lah, macam nak cari clue kat mana si Jasmine ni hilang. And at the same time dia contact mak kepada si Alicia ni. Tapi mak kepada Alicia ni tak ada kat rumah. Jadi dia ni macam duk pening kepala lah macam mana nak cari si Jasmine ni. Lepas tu tiba-tiba dekat office, dalam bilik office dia ni ada orang ketuk pintu. Lepas tu yang ketuk tu adalah kawan si Michael tu, yang Leo ni. Leo ni kata lah, hang ada masa tak aku nak cakap sikit dengan hang? Dia kata okey. Okey je, kenapa? Apa jadi kan? Lepas tu Leo ni masuk, muka dia macam muka yang dapat tahu news yang besar. Lepas tu dia tanya lagi, kenapa? Apa dah jadi? Lepas tu si Leo ni dia cerita lah, dia kata tadi dia baru cakap dengan kita punya captain. Dia bagi tahu kata yang wife kepada Michael, si Gina ni, apply restraining order dekat Michael ni. Lepas tu dia tanya lah, kenapa dia buat macam tu? Dia kata sebab Michael ni pukul dia. And then Leo ni dia kata lah, aku teringat waktu kecil-kecil bapa aku pun buat benda yang sama. Tapi aku faham lah situasi Gina ni. Sebab Gina ni perempuan yang baik, bukan perempuan yang sembarangan lah, perempuan yang pandai, baik, bukan yang hang senang-senang nak naik tangan dengan dia. Lepas tu aku macam tak percaya benda tu. Aku call Michael, aku ingat macam dia nak defend lah diri dia, tapi dia macam gelak benda tu. And then dia kata Gina ni melawak je, just benda ni macam salah faham je. And Gina dia plan nak tarik balik restraining order tu. So aku rasa macam, aku ingatkan macam Michael ni baik, yelah macam orang yang kita dah kenal lama. Tak sangka yang dia ni macam ni. Lepas tu Leo ni dia kata lagi, anyway, aku tadi dapat berita kata yang baby G ni mati kena tembak. Lepas tu Will ni dia macam terkejut lah. Dia kata, siapa tembak dia? Lepas tu Leo ni dia kata yang involve ni kira macam cousin depa juga, macam group depa ni juga. Kira dia mati kena tembak ni sebabkan macam gaduh antara geng lah macam tu. Lepas tu Will ni macam, tak apalah. Dia tanyalah, tadi aku ada hantar information pasal budak perempuan Jasmine ni. Dia check tak? Lepas tu Leo ni kata, oh budak perempuan yang kulit hitam tu. Ada. Tapi aku rasa nanti kita boleh print je lah gambar dia as a missing person. Lepas tu Will tanyalah Leo ni, ada tak list nama-nama sex offender yang baru dilepaskan dalam on parole? Lepas tu dia kata ada kot. Nanti aku sign dekat hang. Okay, tak apalah. Lepas tu Leo ni dia keluar daripada office si Will ni.
ni. Lepas tu Will ni dia terus call si Angie. Dia tanya Angie ni, kata kenapa yang Gina ni buat restraining order dekat Michael. Lepas tu Angie ni habaq lah, kata yang Michael ni pukul si Gina ni. Lepas tu Will tanyalah, dia ada pukul hang tau. Lepas tu Angie ni dia gelak. Dia kata hang biar betul tanya soalan tu. Lepas tu Will ni dia macam sound lah si Angie ni. Dia kata dia ada pukul hang ke tau. Will ni dia tak boleh siapa-siapa cepasan dengan si Angie ni. Lepas tu Angie ni dia kata lah, tak, dia tak buat apa-apa dengan aku. Hang gila ke apa dia nak buat something dengan aku? Memang tak lah. Lepas tu Will ni kata lah, hang tahu tak ada seorang budak perempuan hilang. Ada orang bayar dia $20 untuk dia report pasal yang Alicia ni kena attack. Sekarang ni budak ni hilang. Angie tanyalah nama apa budak ni. Tu Will pun habaq lah, nama dia Jasmine. Dia duduk dekat Grady's home juga. Umur dia berapa? Umur dia 14. Dia pernah lari rumah tak? Pernah 2 kali. Tapi nenek dia kata dia ni kira macam budak baik yang jenis bukan senang-senang nak lari. Kalau dia lari pun sebab gaduh. Tapi nenek dia kata dia pun ni tak ada lah bergaduhan apa-apa. So tak ada reason untuk dia lari. Lepas tu Angie ni dia kata okey tak apa. Nanti aku tanya around beberapa kontak aku kalau kok kenal dengan budak ni. Tu tak apalah. Will pun letak telefon. Will ni dia pergi ke rumah si Mak Alicia ni. Dan rumah Mak Alicia ni kira rumah besar lah. Tak sangka yang family dia ni kaya. Lepas tu bila Mak Alicia ni jemput Will ni masuk, lepas tu dia cakap lah, aku nak cakap sikit pasal anak hang. Lepas tu Mak dia kata, Ashley ke? Kita tak, Alicia. Oh, malah jom kita duduk dekat sini. Lepas tu Will ni macam pelik lah. Dia kata kenapa hang tak terkejut bila aku sebut Alicia ni? Dia kata aku dah tahu dah pasal Alicia ni mesti pasal dadah. Lepas tu Will ni tanyalah maksud hang apa? Lepas tu Mak Alicia ni katalah sejak daripada dulu, daripada dia remaja lagi, dia ni terlibat dengan dadah. Jadi parents dia ni kira macam hantar dia pergi pusat pemulihan apa semua. Dan Alicia ni dia kenal dengan orang yang salah. Dia ikut jantan. Bila dia ikut jantan, dia involve balik dengan dadah ni. Jadi kami ni dah macam duk pergi balik. Jadi macam lama-lama malas dah nak ambil tahu. Kira macam benda ni duk berpusing benda yang sama je. Bapak doktor, mak lawyer. Hang rumah besar, hidup mewah, hidup senang. Tapi bila once hang dah involve dengan dadah, hang macam hang dah tak kisah dah hidup hang macam mana tau. Asalkan hang dapat sedap tu. Lepas tu lama kelamaan parents dia ni macam give up lah. Tak ambil tahu dah pasal dia. Dah tak tahu dah dia duduk kat mana. Dah 20 tahun tak jumpa dia. Bayangkan dah 20 tahun. Lepas tu Will kata bila last time bercakap dengan dia, dia kata beberapa bulan yang lepas lah yang Alicia ni dia masuk penjara, masuk jail. So dia perlukan duit bail ni. Lepas tu aku terus macam sound dia. Aku kata aku tak mau bagi dah. Aku tak mau tolong dah dia. Pandai-pandai hang lah hidup. Lepas tu dia marah aku. Lepas tu dia letak telefon. Itulah last time aku cakap dengan dia. Lepas tu mak dia cerita lah yang Alicia ni anak bongsu. Ada 2 kakak, 1 abang. Kakak hak sulung doktor ni. Abang dia doktor psikiatrik. Kakak dia ni doktor ni. Lepas tu lah ada lagi abang lagi seorang kerja yang ni pula. Semua kerja bagus. Kira Alicia ni je. Lepas tu Will ni dia kata lah, aku tak sampai hati nak sampaikan news ni dekat hang. Lepas tu mak Alicia ni kata, aku boleh agak dia. Alicia ni mati sebab overdose ke? Lepas tu Will kata tak, dia mati sebab kena bunuh. Ada orang bunuh dia. Lepas tu mak dia macam terkejut. Mak dia kata kenapa, macam mana yang dia boleh kena bunuh? And then Will kata tu yang kami nak siasat ni. Hang ada kenal tak siapa-siapa kawan si Alicia ni ataupun boyfriend dia ke apa? Dia kata tak, last time memang Alicia ni dia lari rumah. Kami dah tak tahu news apa-apa pasal dia. Macam aku kata kat hang dah 20 tahun dah aku tak bercakap dengan dia. Lepas tu Will ni dia kata lah, Alicia ni dia ada nak hantar surat dekat hang. Dan dalam surat ni ada cross, macam bentuk cross ni. Lepas tu ayat dalam surat tu kira macam dia macam bagi kata macam bapak burik anak rintik. Tapi versi mak punya. Lepas tu mak dia ceritalah, kata dulu waktu dia muda, mak dia ni pernah lari rumah ikut jantan lain. Tapi mak dia menyesal dengan perbuatan tu. Mak dia main balik dekat bapak dia. Dan kami ni macam hidup balik sebagai family. Jadi macam mungkin Alicia ni nak salahkan dia lah atas apa yang jadi dekat dia ni. Lepas tu dia kata cross ni semua anak dia ada, memang sebiji. Mungkin dia dah tak nak kena mengena dengan aku, dia bagi balik cross ni. Lepas tu Will ni pun kata tak apalah, hang simpan lah benda tu, memang Alicia nak bagi dekat hang pun. Lepas tu mak dia kata tak apalah, ada apa-apa lagi ke? Lepas tu Will kata tak ada, tapi kalau ada apa-apa nak contact, tolong bagi tahu dia. Ada apa-apa information, tolong bagi tahu dia. Tu tak apalah, mak dia ni macam duk tahan air mata tau. Lepas tu Will ni pun macam faham lah perasaan seorang mak kan. Yang si John ni pula, dia ni macam ada nak buat plan lah something untuk perbetulkan nama dia dan untuk stop apa yang Michael buat sekarang ni. So first thing, John ni dia pergi jumpa kakak dia dekat office kakak dia.